Berapa ramai lagi yang perlu mati? Memang, berapa ramai lagi yang perlu mati? Kalau satu alat boleh selamatkan nyawa anak anda, nyawa kita, patutkah kita tolak hanya sebab tak convenient untuk pemandu? Apa itu speed limiter? Speed limiter ni alat elektronik yang hadkan kelajuan maksimum bas dan lori. Biasanya pada 80 hingga 90 km sejam. Tujuannya apa? Untuk elak pemandu hilang kawalan bila memecut. Kenapa Malaysia perlukan benda ni sekarang? 9 Jun 2025, 15 pelajar UPSI maut dalam satu kemalangan tragik. Bas yang dipandu laju. Kita marah, kita sedih, tapi adakah kita berubah? Apa yang kita buat? Ramai yang kata alat ni boleh dimanipulasi, pemandu susah nak kerja ikut masa. Ini menyusahkan industri. Kita dengar bantahan, tapi adakah nyawa lebih murah dari kos tu semua? Jadi apa solusinya? Macam-macam yang kita boleh buat. GPS, pemantauan jarak jauh, pemeriksaan berkala, kamera AES tersembunyi, dan tentunya pendidikan dan tanggungjawab pemandu serta pemilik syarikat. Speed limiter ni hanyalah sebahagian daripada ekosistem keselamatan jalan raya. Aku nak tanyalah satu perkara, realiti yang mungkin semua orang dah pernah lihat. Lori bawa muatan berat, pecut bukan main, laju 120 km sejam. Bas ekspres potong sebelah kiri, truk longgar brek turun bukit. Jadi bayangkanlah, waktu tu anak korang sedang dalam kereta di bahagian depan atau nyawa korang sendiri. Jadi kawan-kawan, speed limiter bukan sekadar alat, ia simbol kita ambil tanggungjawab untuk nyawa, untuk keluarga, untuk masa depan. Speed limiter bukan sekadar alat. Kita ambil tanggungjawab untuk nyawa, untuk keluarga, untuk masa depan.